What's up geng, hari ni kita dekat Taman Johor, Tampoi. Taman Johor belakang je daripada Paradigm Mall. Korang boleh tengok jalannya luas. Rumah yang kita nak review ada dekat sini. Rumah ni berkeluasan 22 darab 70, non-bumi lot, semua bangsa pun boleh beli. Rumah ni ada 3 bilik, 2 bilik air dan rumah ni freehold. Ini carport rumah ni berkeluasan 22, boleh masuk 2 biji kereta. Jom kita masuk dekat dalam rumah. Apa yang special rumah ni, dah siap dengan sliding door. Ini ruang tamu rumah. Dekat atas dah renovate, dah siap dengan L-box dan LED. Dah tukar kipas, dah siap ada downlight. So rumah ni ada 3 bilik, 2 bilik air. Jom kita tengok bilik yang pertama. Ini bilik yang pertama. Bilik yang kedua. Dekat belakang ni ada dining area. Dekat tepi ni ada lagi ruang untuk korang lepak-lepak. Dekat belakang ada satu bilik. Bilik ni agak kecil. Dekat tepi ni ada 2 bilik air. Bilik air pertama. Bilik air yang kedua. Dekat belakang ada tabletop L shape. Dekat tepi ni pun korang boleh buat dining area. Tingkap semua dah tukar dengan sliding window. Dekat belakang rumah ni ada lagi ruang sikit untuk korang bercocok tanam. Untuk korang yang tengah cari rumah dekat Tampoi berdekatan dengan Paradigm Mall, rumah ni 3 bilik, 2 bilik air berkeluasan 22 darab 70. Rumah ni owner nak jual 493,000 sahaja dengan condition macam ni. Korang boleh komen dekat bawah.